أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Maksudnya, dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan isteri orang, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Haramnya segala yang tersebut itu ialah suatu ketetapan hukum Allah yang diwajibkan atas kamu. Dan sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu. Atau kamu menjadi isteri, untuk kamu menjadi isteri dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah menjadi isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya dengan sempurna sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu suami isteri. Sudah tetapkan mas kahwin itu, tetapi cara dan qadar pembayarannya, sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat bijaksana. Dan sesiapa antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan baik yang merdeka, yang terpelihara kehormatannya lagi beriman, maka bolehlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan hamba yang beriman yang kamu miliki. Maka Allah lebih mengetahui akan iman kamu. Masing-masing suami yang merdeka dan isteri dari hamba saya itu adalah berasal sama dari Adam dan seagama pula. Oleh itu berkahwinlah dengan mereka dengan izin walinya, serta berikanlah mas kahwinnya menurut yang patut. Mereka hamba-hamba perempuan yang akan dijadikan isteri hendaklah yang sopan, bukan perempuan-perempuan lacu, dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai teman simpanan. Kemudian setelah mereka perempuan hamba saya itu berkahwin, lalu mereka melakukan perbuatan keji zina, maka mereka dikenakan separuh dari hukuman seksa yang ditetapkan kepada perempuan-perempuan merdeka. Hukum perkahwinan yang demikian, yang membolehkan seorang berkahwin dengan perempuan-perempuan hamba saya itu, ialah bagi orang-orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu, dan sabarnya kamu tidak berkahwin dengan perempuan hamba itu adalah lebih baik bagi kamu. Dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Allah menghendaki dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu ialah untuk menerangkan syariatnya pada kamu, dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan peraturan orang-orang yang dahulu daripada kamu, nabi-nabi dan orang yang saleh, supaya kamu mengikutinya, dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana.
Dan Allah hendak membersihkan kamu dari dosa dengan menerima taubat kamu. Sedangkan orang-orang yang fasik, yang menurut keinginan nafsu yang diharamkan oleh Allah itu hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng dari kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Allah sentiasa hendak meringankan bebanan hukumnya daripada kamu, kerana manusia itu jadikan keadaan lemah. Ayat ini masih lagi dalam keadaan berkait hukum menakahat, perkahwinan. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Dan diharamkan kepada kamu berkahwin dengan isteri-isteri orang. Di samping diharamkan dengan ibu, dengan anak, mak saudara, ibu susu, adik-beradik susu disebut ayat dulu. Diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang merupakan isteri orang. Tak boleh. Kahwin dengan lelaki dia ada lagi. Tak boleh. Diharamkan. Illa ma malakum malaikan hamba-hamba orang. Hamba-hamba orang yang ditawan. Di dalam peperangan yang dia ada suami. Suami dia kafir. Maka dibatalkan perkahwinannya. Mu boleh ambil, tak ada salah. Bila sudah dibebaskan, orang kafir yang ditawan dalam medan perang, dia ada suami, putus. Bila sudah berada dengan orang Islam, jadi hamba. Dan tak ada hamba dah. Perkahwinannya dibatalkan. Dibatalkan. Perjanjian kafir dipisahkan dengan itu. Bila habis hadah dia, mu boleh pakai mayat isteri. Hamba ni. Tuhan kata, wala tumsiku bi isamil kawafir. Jangan kamu pegang dengan perjanjian kafir, perjanjian nikah dibatalkan dengan sebab itu. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuna ujurahunna fariidah. Setelah kamu bergaul suami isteri, ada perkahwinan, maka tunaikanlah mah kahwin itu. Kena ada belanja. Yang kahwin tak ada belanja. Belanja kena ada. Belanja ni wajib. Tak boleh. Disebut dalam hadis. Ada perempuan takwa diri ke Nabi. Nabi tolak. Lalu seorang sahabat kata, saya lah Rasulullah. Biar saya kahwin dengan dia. Nabi kata, mu ada tak belanja? Tak ada. Peti ada? Tak ada. Kambing ada? Tak ada. Ada? Tak ada. Tak ada benda. Nak kahwin juga. Nabi kata, iltamis wala khataman min hadid. Berkahwin walaupun dengan belanja sebentuk cicing daripada besi. Cicing besi, ambil dawa bentuk buat cicing. Buat belanja. Tak apa. Tak ada juga. Akhirnya adalah orang tolong dia. Itu sebut menandakan bahawa mah kahwin ini adalah wajib. Tak boleh kahwin dan tidak ada mahar, tak ada mah kahwin. Wala junah alaikum fima taradtum bihi min ba'dil faridah. Innallaha kana aliman hakima. Dan tidak menjadi dosa dan kesalahan kepada kamu dalam kamu redha-meredha di antara satu sama lain setelah kamu perlukan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lepas kahwin orang puang tu nak balik belanja, ataupun pakai makan sama duit belanja tu, Tuhan kata halal pada kamu kalau orang puang redha. Kalau sama-sama setuju, orang puang kata tak apalah, ambil lah balik duit ni, ataupun kita bagilah pakai makan sama-sama, tidak menjadi salah kepada kamu, tak jadi salah. Disebut dalam ayat lain, fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu haniyan mari'a. Jika bersih hati mereka dengan ikhlas menghalalkan pada kamu, makalah dengan tenang, dengan rehat, tak jadi salah pada kamu. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Allah Ta'ala maha mengetahui berkenaan dengan apa yang baik pada kamu. Allah Ta'ala halalkan pada kamu. Allah Ta'ala benarkan, mungkin dengan sebab orang puang membenarkan ambil duit belanja, mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain, maka dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala halalkan. Walaupun mak kahwin tu wajib, kena ada, boleh ambil balik semula kalau orang puang tu redha. Orang puang tu beri balik, tak ada salah. Wa man lam yastati' minkum tawlan anikal muhsanatul mu'minat. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang merdeka yang beriman. Belanja mahal sangat nak kahwin dengan orang yang merdeka, tak ada. Perempuan merdeka. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Maka berkahwinlah kamu dengan hamba-hamba perempuan yang beriman. Ada hamba-hamba orang, tuang dia benar berkahwin. Boleh kahwin dengan hamba-hamba tu. Walaupun dia hamba orang, boleh kahwin. Hamba yang beriman, tak jadi salah. Bahagian disebut dalam Quran, dalam ayat surah Al-Baqarah, wala amamtum mu'minatun khairum min musyrikin walau a'jabatkum. Jangan kahwin dengan perempuan kafir. Bahawa hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada orang puang kafir, walaupun orang puang kafir itu mengagumkan kamu kerana cantik, rupa parahnya, moleknya dia kafir. Baik kahwin dengan hamba perempuan. Hamba perempuan yang soleh, walaupun bodoh, dia baik, lebih baik pada kamu, Tuhan kata. Wallahu a'lamu bi imanikum. Allah Ta'ala mengetahui tentang iman kamu. Ba'dukum min ba'd. Apa yang ada dalam hati kamu antara satu sama lain, Allah Ta'ala tahu. Tahu. Maka Allah Ta'ala jadikan asas iman itu sangat penting, kerana iman membawa kebaikan kepada kamu. Iman membawa berkat dunia dan akhirat kepada kamu. Fankihuhunna biizni ahlihinna. Maka berkahwinlah kamu dengan izin tuan-tuannya. Jangan pakai ambil begitu saja, dengan izin tuan-tuan dia. Izin tuan-tuan dia. Wa atunna ujuruhunna bil ma'ruf. Dan tunaikanlah mah kahwinnya dengan cara yang baik. Walaupun dia hamba orang, tunaikan mah kahwin itu dengan sebaik-baiknya. Beri mah kahwin, beri mahar. Mah kahwin kena ada. Jangan kahwin itu saja. Muhsanatin ghairu musafihatin wala muttakhidati akhdan. Berkahwin dengan perempuan yang baik, yang soleh, yang tak berzina. Dan jangan kahwin dengan perempuan-perempuan simpanan yang berzina dengan lelaki, yang menyimpan dia. Fa idza uhsinna, kalau dia seorang yang baik, kahwin. Fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu 'ala al-muhsanati min al-'adab. Jika sekiranya perempuan itu, perempuan hamba itu berzina, perempuan hamba itu berzina, Tuhan kata, hukum dia dengan separuh hukuman perempuan yang merdeka. Maknanya kalau orang berzina, perempuan merdeka kena sebab 100 kali, hamba orang kena 50 kali. Separuh hukuman terhadap hamba. Dzalika liman khasyal anata minkum. Yang demikian itu berkahwin dengan hamba ni kepada orang yang takut berzina kalangan kamu. Takut berzina, boleh kahwin dengan hamba, tak ada salah. Wa antasbiru khairul lakum. Dan bahawa kamu sabar tak kahwin dengan hamba tu lebih baik pada kamu. Kerana bila kahwin dengan hamba boleh anak dia hamba pula. Lebih baik kamu kahwin dengan yang merdeka. Kalau terpaksa jadi berzina, kahwinlah dengan hamba itu. Kalau kamu sabar, itu lebih baik. Tuhan kata, wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Wallahu a'lam.